Hai guys, hari ni Wan nak tunjuk untuk set cookware daripada Utak Tinta. Okey, kita ada untuk set A untuk 1 ke 2 orang, manakala untuk set B untuk 2 ke 3 orang tau. So, cuba tengok kalau korang boleh dapat apa sahaja untuk set A dan set B. Okey, yang ni adalah untuk set A untuk 1 ke 2 orang. Kalau korang beli, you guys akan dapat sekali dengan storage bag tau. Okey, untuk first item yang pertama korang akan dapat dia punya pot cover, punya sponge, dia dengan spoon, 2 mangkuk bowl, buat senduk nasi, pot. Untuk yang terakhir korang akan dapat sekali dengan punya pen tau. Manakala kalau untuk set B, kalau korang beli dapat apa? Okey, dia dalam satu storage bag juga. So korang buka dan dia secure. Yang pertama dia akan dapat dia punya pot cover, dapat 3 mangkuk bowl, punya sponge, dapat 0.8 liter, dapat senduk nasi juga tau. Ni korang dapat juga pot tau. Dan yang terakhir kalau korang beli, korang akan dapat dia punya pen sekali tau. So, kalau untuk set B, kalau korang beli, korang akan dapat support lah. Dan untuk set B, dia punya portion lagi besar lah. Korang boleh nak untuk set B ataupun set B, korang boleh komen dekat bahagian bawah tau. Dan lagi satu yang nak beritahu dekat korang, untuk kita punya material untuk set cookware adalah aluminium tau. So, bila korang masak, dia takkan melekat tau. So, kalau korang berminat, terus kat sekarang dekat button ni. Dan jangan lupa korang boleh tekan button follow tau. Bye!